Hadis keempat, penciptaan manusia, ketetapan rezeki, ajal, amalan dan ketentuan syurga atau neraka. Daripada Abu Abdurrahman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berkata benar lagi diakui kebenarannya telah memberitahu kami, sesungguhnya dihimpunkan unsur penciptaan setiap kamu di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian bertukar menjadi segumpal darah selama itu juga. Kemudian bertukar menjadi seketul daging selama itu juga. Kemudian diutuskan malaikat, lalu dia pun meniup ruh padanya. Dan malaikat itu diperintahkan agar menulis 4 ketetapan: rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sama ada dia menjadi orang celaka ataupun bahagia. Maka demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada antara kamu orang yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga hanya 1 hasta, tetapi takdir telah mendahuluinya, lalu dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya ada antara kamu yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 hasta, tetapi takdir telah mendahuluinya, lalu dia melakukan amalan ahli syurga sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Manusia perlu menjauhkan diri daripada sifat sombong, angkuh dan bongkak kerana asal kejadian manusia bermula daripada tanah. 2. Proses kejadian manusia secara berperingkat membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Setiap peristiwa yang berlaku bukan secara kebetulan tetapi menurut takdir yang telah ditentukan oleh Allah. 4. Sentiasa berusaha mengajak orang kepada kebaikan dan tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan sebagai ahli neraka. Kemungkinan mereka akan melakukan kebaikan di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam syurga.